Lepas saya tengok video Dr. Vicky, Dia ada minum golden shower dia lah. Ya doktor, ada punya urine tu ada kena dekat mulut. pasal golden shower, saya tengok dekat ruang komen ramai tanya, apa sebenarnya golden shower ni? Okey, golden shower ni ialah sejenis perbuatan hubungan intim yang melibatkan air kencing. Ya, air kencing. Itulah maksud sebenarnya. Cuma bila kita bincangkan perkara yang macam ni, yang paling penting ialah keselamatan, kebersihan dan persetujuan kedua-dua pihak. Bukan sekadar ikut trend tapi tanpa fikir apa risikonya. Kalau rasa pernah terlibat dengan aktiviti yang macam ni dan rasa ragu, hati rasa macam tak sedap, tak tenang, buat ujian saringan STD.